Kau orang dah pening kan? Aku pun pening juga. Minah ni 40 tahun lebih. Sakit leher, sakit rahang 1,5 tahun. Dah jumpa pakar perubatan, dah jumpa pakar ANT. Siap ada pakar perubatan, refer dia pakar telinga, hidung dengan tekak. Sebab dia sakit rahang, sakit dagu. 1,5 tahun. Berlaku apabila dia naik tangga buat kerja-kerja berat. Apabila dia jalan dekat Taman Titiwangsa. Minah ni duduk dekat Taman Melawati. Akhirnya jumpa aku. Semua test dia normal sebelum ni. ECG normal, stress test normal, echo normal, troponin blood test pun normal. Tak pernah kena serangan jantung. Tetapi bila buat angiogram, 2 daripada 3 saluran darah dia block 99%. Dia dah suffer benda ni 1,5 tahun. Dah masuk 2 hospital besar. Dah jumpa pelbagai pakar perubatan, pakar jantung. Siap dah refer pergi pakar ANT. Cek dagu, cek telinga dia in case sakit tu datang daripada telinga. Padahal datang daripada jantung. Korang dah pening tak? Aku pun pening juga.